membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 7 Jun 2025. Menyerahkan semuanya kepada Yesus. Matius bab 14 ayat 12. Selepas itu, murid Yohanes datang mengambil jenazahnya dan mengebumikannya. Kemudian mereka pergi memberitahu Yesus tentangnya. Teks kita berkaitan dengan kematian Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus berkata bahawa belum pernah muncul seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Bolehkah kita menjejak keunggulan ini kepada fakta bahawa Yohanes mempunyai bapa yang takut akan Tuhan serta seorang ibu yang berdoa? Yohanes telah dipanggil oleh Tuhan sebagai utusannya untuk mendahului juru selamat. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang menjadi teladan. Mungkin tiada hamba Tuhan yang mempunyai keberanian seperti beliau dalam mengecam dosa tanpa bertolak ansur. Yohanes dihukum mati kerana kesetiaannya kepada Tuhan. Dia merupakan pengkhotbah pertama yang membayar nyawa dengan imannya, tetapi bukanlah yang terakhir. Boleh kita bayangkan penderitaan yang menyelubungi para murid Yohanes apabila mereka mendengar berita ngeri ini. Yohanes mempunyai ramai pengikut yang setia dan penyokong yang bersemangat. Sekarang, mereka ditinggalkan bersendirian dan harapan mereka telah musnah. Bagaimana mereka akan meneruskan hidup tanpa pemimpin mereka? Syukurlah kepada Tuhan kerana mereka juga mengenali Yesus, di mana Yohanes telah mendahului jalan dan menyediakan ketibaan Yesus. Yesus ialah sumber kekuatan mereka yang tidak pernah gagal. Seperti yang dicatatkan di dalam teks kita, mereka pergi memberitahu Yesus tentangnya. Para murid yang sedang berdukacita ini telah pergi kepada Yesus. Keadaan ini mengingatkan kita tentang zaman ini yang penuh dengan keraguan dan kesangsian. Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, ialah sumber dan penghibur sejati yang tidak pernah gagal. Inilah Kristus, Anak Tuhan, Raja dan Penyelamat jiwamu. Dia mengasihi kamu walaupun orang lain membenci kamu. Dia menyerahkan dirinya untuk kamu agar kamu menjadi miliknya yang kekal. Dia menanggung dosa kamu, membiarkan tubuhnya yang suci dipaku kepada kayu salib dan dengan kasihnya, dia membayar harga bagi segala pelanggaran kamu. Sebagaimana Yesus hadir untuk para murid Yohanes, demikian jugalah dia hadir untuk kamu dan saya. Dia hadir untuk kita semua. Datanglah kepadanya, ceritakan kepadanya segala kesedihan yang menekan jiwa kamu hingga ke ambang kekecewaan dan ketahuilah bahawa dengan penuh kasih, Yesus akan mendengar dan membantu kamu. Inilah seruan kami dari Lutheran Hour Ministries ke seluruh dunia supaya ramai orang akan datang kepada iman dan mempercayai Tuhan. Kami menyampaikan kabar baik tentang keselamatan dalam Kristus dan mengajak semua yang mencari cahaya kehidupan untuk berjalan dalam jejak para murid Yohanes, yaitu membawa segalanya kepada Yesus. Adakah kamu inginkan kekuatan dan kuasa rohani yang datang melalui iman kepada Kristus? Datanglah kepada Yesus sekarang. Terimalah Dia sebagai Juru Selamat kamu. Ceritakan kepadanya segala kesusahan kamu. Berdoalah dengan bersungguh-sungguh, percaya kepadanya dan firman-Nya. Sewaktu kamu sujud di hadapan Yesus, Anak Tuhan dan Juru Selamat jiwa kamu, ingatlah bahawa Yesus telah berjanji kepada kita, semua yang diberikan kepadaku oleh Bapa akan datang kepadaku. Aku tidak akan menolak seorang pun yang datang kepadaku. Kita berdoa, Tuhan Yesus, apabila kami dalam penderitaan dan tidak begitu pasti, biarlah kami datang kepada Engkau untuk kasih dan pengertian. Amin.